perkongsian menggunakan MyViewBoard 3.0 untuk membina bahan interaktif tab-tab animation. Okey, sebelum memulakan, saya tunjukkan dulu contoh apa itu tab-tab animation. Okey, dekat sini saya gunakan bahan untuk mengajar matematik mengenal nombor ataupun mengenal jumlah yang sama banyak. Okey, murid akan tap pada kad untuk memilih jawapan yang betul. Okey, kita moodkan kepada mood present. Okey, contoh dekat sini 3. Okey, murid dikehendaki mencari gambar yang sama. Okey, ni mengenal nombor dan bilangan. Okey, cari lagi. Okey, ni 4. Okey, okey, tak sama jawapan. Okey, tutup semula. Ini kita namakan sebagai fading animation. Okey, 9. Contoh 4, 6, 8, 10. Okey, tak sama. Tutup. Okey, buka 4. Okey, 4 sama. Okey, lagi sekali. 2, 4, 6, 8, 9. Okey, sama dengan 9. Okey, baiklah kawan-kawan. Macam mana kita nak buat fading animation? Okey, pergi ke page ataupun paparan yang kosong. Okey, dekat sini saya telah pilih background. Okey, okey, background di sini kita boleh pilih. Okey, contoh kita boleh pilih background apa yang kita suka. Okey, contoh dekat sini ada banyak background. Okey, cikgu pilihlah yang mana cikgu rasa sesuai dengan cita rasa cikgu. Okey, contoh. Okey, pilih di sini 1. Okey, kemudian this page. Okey, contoh. Okey, seterusnya macam mana kita nak buat fading animation? Kita perlu adakan bahan. Okey, macam saya dah letakkan bahan-bahan yang saya perlukan dalam satu file pada desktop. Okey, so kita pilih ikon window toggle. Kita tekan, kita buka paparan. Okey, pada folder picture. Kemudian kita gunakan ikon ni, kamera ni, screen capture. Okey, pilih. Okey, kemudian pilih yang ni. Okey, pilih gambar yang kita kehendaki. Okey. Okey, dah pilih. So, kita boleh balik semula kepada MyViewBoard. Okey, belum ya? Okey, ulangi langkah semula. Okey, semula kita pergi kepada paparan MyViewBoard. Okey. Okey, pergi kepada window. Okey, nampak ni. Okey, capture. Okey, capture gambar ni. Okey. Okey, gambar yang kita capture tadi dia akan berada di sini. Kemudian kita besarkan pada saiz yang kita nak. Okey, kita boleh gunakan remove color. Okey, untuk remove apa yang kita tak nak. Okey, contoh saya nak remove benda ni. Okey, kita remove. Okey, lepas tu cikgu tekan klik done. Okey, seterusnya ulangi langkah yang sama. Okey, pilih ikon yang ada kamera screen capture. Pilih kepada capture rectangular, maksudnya kita nak apa yang kita nak. Okey, kita pilih. Okey, dan dia akan masuk ke dalam paparan MyViewBoard kita. Okey, kat sini kita boleh
kita boleh samakan saiz. Okey, samakan saiz. Okey, cikgu juga boleh buat remove color, okey, pada yang cikgu tak minat lah. Okey, yang apa, bahagian yang kita tak nak kan, kita boleh buat remove. Okey, kalau tak ni, kita removekan yang ni. Okey, klik done. Okey, pastikan saiz dia sama. Okey, kemudian kita ulangi lagi langkah untuk melengkapkan kad kita. Okey, contoh saya ambil lagi 2 kat sini. Okey, pilih sini. Okey, 2 di sini. Okey, dia dah masuk. Okey, samakan saiz. Okey. Okey, biasanya kan kaedah ni kita guna suatu set induksi pun. Okey, dia menarik. Ulangi langkah yang sama untuk kad yang kita kehendaki. Okey, sama juga. Okey. Dekat sini saya buat ni adalah tujuan dia untuk murid-murid pendidikan khas untuk mengenal dan membilang. Okey, nombor 0 sehingga 5. Okey, ada anak-anak kita di tahap 1 yang masih belum mengenal nombor, masih belum boleh membilang. Jadi kita gunakan yang ni untuk menarik minat mereka untuk membilang. Okey. Okey, bila dah siap macam ni, okey, susunan terpulang kepada kreativiti cikgu. Okey, yang penting arahan kita akan tulis cari gambar dan bilangan yang sama. Okey, kita boleh type kat sini. Okey, pilih ni. Okey, cari gambar dengan bilangan yang sama. Okey, letak di situ. Okey. Okey. Okey, ataupun kita nak letak warna pun boleh. Okey, macam tu. Okey, seterusnya, langkah seterusnya ada 2 cara. Sama ada cikgu boleh menggunakan shape di sini. Okey, kotak shape di sini. Okey, kita boleh buat kotak shape di sini. Kita boleh warnakan kotak shape ni. Okey. Okey, contoh 1. Okey. Pastikan mood berada dalam mood prepare. Okey. Okey, contoh yang ni lah. Okey, macam saya dah sediakan gambar yang lebih cantik, yang lebih kreatif. Saya dah buat dulu dalam folder saya. Jadi saya just ambil sama juga kaedah macam tadi. Okey, pilih gambar yang saya minat ataupun yang telah kita sediakan. Okey, contoh gambar ni. Okey, kemudian samakan. Okey, ataupun tutup pada bahagian atas. Okey, sama juga kaedah dia. Kita boleh remove color. Okey, untuk bahagian yang kita tak nak, kita remove color. Okey, then tekan done. Okey, so yang ni kita tak nak, kita boleh delete. Okey, dekat bahagian sini. Okey, pergi kepada 3 titik ni. Okey, klik animation. Then klik fade in dan juga fade out. Okey, so kita
Kita boleh copy gambar ni ataupun kita banyakkan dia. Okey, drag. Okey, drag lagi. Okey, drag lagi satu. Okey, so dah siap. Okey, kita hilangkan yang ni. Okey, sekarang kita pergi kepada mode present. Okey. Kita akan nampak macam ni. Okey, masih tak lengkap. Okey, salahnya ialah di sini. Kembali kepada mode prepare. Okey, salah dekat sini. Sewaktu kita tekan animation ni. Okey. Ni kan 1 dengan 2 kan kita swap order. Okey, swap order. Okey, kita swap order sama juga. Okey. Okey, kita delete dulu yang ni. Yang ni pun kita swap order. Pergi animation. Swap order. Kita pergi animation. Swap order. Okey, pastikan 2 di atas, 1 di bawah ya. Sebab kita tujuan dia kita nak buka dan kita nak tutup semula. Okey. Kalau murid cari yang sama dan betul, jawapan yang betul kita biarkan. Kalau jawapan yang salah, kita tutup semula dan kita ulangi lagi. Okey, so kita kepada mode present. Okey, kita uji. Okey, ni bilangan 1, 2. Okey, contoh murid cari yang sama. Okey, tak sama. Okey, tutup semula. Okey, dengan tab ataupun klik. Okey, cari lagi bilangan. Okey, dan ni. Okey, sama. Okey, seterusnya. Okey, 4 dan 4. Okey, baiklah cikgu. Itu saja perkongsian daripada saya. Sekian. Terima kasih. Hingga jumpa lagi. Bye.